harga emas kekal selama 200 tahun? Ini berlaku sewaktu Sir Isaac Newton menjadi Master of the Mint di England, yang mana jawatan ini seperti Gubernur Bank Negara Malaysia sekitar tahun 1690-an. Jadi pada waktu itu, beliau menetapkan harga emas pada 3 pound, 17 shilling dan 10 pence untuk setiap aunce emas. Ini dikenali sebagai gold standard, yang mana pencetakan wang kertas berpandukan harga emas tersebut. Sebelum itu, emas dan perak digunakan sebagai mata wang. Bank kemudiannya memperkenalkan wang kertas sebagai voucher yang bersandarkan emas yang dikenali sebagai pound di England. Dan pound menjadi mata wang. Emas dan perak kekal dalam simpanan bank. Tidak lama selepas itu, rakyat mula sedar bahawa bank telah mencetak wang kertas lebih dari jumlah simpanan emas yang ada dalam peti besi bank. Disebabkan itu, rakyat bergegas ke bank untuk menukarkan pound kepada emas, dan di sini berlakunya bank run. Situasi di mana pendeposit mengeluarkan wang mereka dengan begitu banyak sehingga bank kehabisan wang. Pound, mata wang yang baru sahaja diperkenalkan, berada di ambang kejatuhan. Pada waktu inilah, Sir Isaac Newton berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mensyorkan harga emas yang tetap. Dan harga emas yang dipilih oleh Sir Isaac Newton telah bertahan selama lebih 200 tahun, sehinggalah emas ini bukan lagi mata wang dan telah bertukar menjadi barang dagangan. Belajar sesuatu, semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.